Pekan Lama, satu anjuran Lions Club Perak Silver State dan lain 8 lagi Lions Club yang menganjurkan program Hari Besar Cina, merayakan Hari Besar Cina. Ini saya rasa satu perkara yang sangat mustahak untuk membawa semua bangsa sekaligus. Kita nampak juga program yang mereka ada juga iaitu jangan buang plastik mana-mana. Itu adalah satu yang sangat mustahak. Seperti yang saya katakan, kalau kita buang di luar apa-apa kotor pun ada kena mengena dengan kita. Jangan buang ini sampah dan ini apa-apa luar dari kereta dan sebagainya. You ada tempat untuk membuang sampah, itu boleh digunakan pakai. Dan saya rasa apa yang dibuat oleh Lions Club adalah bagus dan patut dicontohi oleh lain-lain organisasi di negara ini, NGO lain, supaya membawa semua masyarakat. Hari ini kita ada Losang celebration untuk rakyat tahu. Orang yang bukan Cina, banyak rakyat mereka tak tahu apa itu. It's for prosperity, unity dan sebagainya. Negara kita ada macam-macam bangsa dan agama, Melayu, Cina, India, orang asli Kadazan dan Iban. Dan ini adalah satu cara kita membawa semua masyarakat sekaligus ke satu tempat dan merayakan. Kita harap rakyat Malaysia dari bangku sekolah kecil-kecil sampai yang sudah retire akan fikir bahawa bila kita kekurangan atau kita lupa unity kita, tengok negara-negara lain macam Yemen dan di Myanmar dan sebagainya, satu bangsa lawan lagi satu bangsa, tak ada orang yang benefit dari itu. Dan kita mau contohi kita punya start. Dengan kita, sebab apa? Program kita berlainan sikit. Kita nak ketengahkan satu semangat muhibah di kalangan semua kaum. Pasal tu bila kita buat program, walaupun yang ni Tahun Baru Cina, tapi kita juga bawa kaum-kaum lain, bukan bagi pada Cina aja. Sebab sambutan ni semangat sambutan ni mesti sampai pada masyarakat lain. Dan kita, objektif kita mudah saja. Selain daripada kita bagi sumbangan prihatin, tapi kita nak sampaikan mesej ni kepada dunia luar. Bahawa di Malaysia ni kita ada pelbagai masyarakat yang boleh hidup muhibah, secara muhibah. Jadi sebab itu kita bila buat program ini, kita seronok masyarakat pun mereka memang sentiasa appreciate apa yang kita buat untuk mereka. Sebab itu kita nampak ramai datang. Jadi hari ini kita cuma sempat bagi untuk 100 penerima. Tapi kalau ada peruntukan, ada lagi Club Lions yang sokong, kita mungkin boleh bagi lebih ramai lagi.